Kalau tak ikut jadual, kejap tabur 2 minggu, kejap tabur 1 bulan, kejap tinggal, kejap tiba-tiba rasa nak tabur. Inilah punca kenapa pokok kita lambat besar. Sampai masa boleh berbuah pun, pokok kita paling lambat nak berbuah. Sebab tak ikut jadual pembajaan, SOP yang betul. Pokok kecil, kita pakai baju subuh biar cepat berpucuk, pokok cepat besar. Yang dah besar, kita boleh pakai baju push bunga biar lekat banyak buah. Bila pokok dah nampak buah, nak bagi buah besar, nak bagi isi lebih berat, kita pakai baju pengisian buah. Lagi besarlah buah yang kita ada. Semua ni ada bajanya. Bukan semua pakai baju subuh je sampai bila-bila. Okey, ni penting. Kena tahu beza pokok yang sakit dengan pokok yang ada masalah kekurangan nutrien. Tengok keadaan daun dia. Bawah daun, atas daun kan. Ada tompok-tompok, ada bintik-bintik, kulat sebagainya, itu penyakit. Kalau keadaan daun tu berlubang-lubang, itu adalah masalah serangga. Jadi, boleh pakai campuran ubat kulat dan ubat serangga yang sesuai untuk masalah pokok kita. Korang nak dapatkan baja-baja yang bagus untuk macam-macam tanaman. Durian, kelapa, nangka, sawit, tanaman buah-buahan yang lain, boleh dapatkan sekarang.